Tapi bila kita mula bergerak, dan saya juga selalu turun ke sana menggerakkan, alhamdulillah, banyak pusat-pusat madrasah, beberapa pusat dan madrasah, akhirnya mereka menggerakkan kembali kepada Islam yang asal, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka berbagai-bagailah reaksinya, tapi alhamdulillah sambutannya bagus juga orang muda. Cuma saya nak membaca pada tuan-tuan. Saya dah baca ada Ibn Qayyim satu surat yang dihantar oleh ketua tarikat ini kepada madrasah Wat Tanjung dan madrasah lain-lain. Madrasah Wat Tanjung ni adalah madrasah lama Singapura, madrasah lama Singapura, yang akhirnya dia sekarang aktif dalam menggerakkan aktiviti kembali kepada Islam yang bersumberkan Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, kebanyakan tekong zikir ni tekong zikir daripada Singapura ni, guru dia ni di Kedah. Nasib baik bukan Pulau Pinang, alhamdulillah. Ya. Gurunya di Kedah. Guru dia di Kedah, dia orang pergi ambil ilmu di sana, bawa balik ke Singapura, dan kebanyakan gurunya sama. Ini salah satu surat yang dihantar wakil guru tu. Kita bayangkan ribu-ribu orang Islam boleh ikut ni. Kerajaan Singapura pula bagi kelebihan lah pada kumpulan ni, pasal dia tahu lagi dia orang ni duk boleh, dia tak kacau urusan politik kita lah, kan. Biarlah kan dia boleh yang tu, dia puas. Kita nak buat apa pun biarlah. Dia dan tenggelam, dia tak kisah. Hadirin mukminin sekalian, saya nak bacalah surat ni. Tuan-tuan dengar surat hebat, surat ni surat wali. Saya tengah tunjuk lu gambar tok guru dia sini. Oh, gambar tak ada. Patut satu lagi, nanti gambar lain kali kita bawa. Dia ni nama Mustafa bin Ali, wakil guru tu. Dia hantar kepada mudir madrasah Wat Tanjung ni, madrasah besar. Madrasah Wat Tanjung ni nama Muhammad Nur bin Taib dan Ustaz Halim sekeluarga, dia hantar. Okey. Dia depan tu dah alhamdulillah semua. Saya baca yang pertengahan lah, yang penting. Mudir dan Ustaz Halim ingin Mustafa dia sampaikan bahawa di abad yang ke-15 ini Allah telah anugerahkan kepada kita semua wakilnya Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Mahmud Al-Kedahi Al-Majzubi. Kedah, orang Kedah. Beliau telah diisytiharkan pada tahun 1996 bahawa ini hari pertama saya bertugas di muka bumi ini selaku wakil Allah, dan Allah hantar saya untuk menggegarkan alam. Ayah juga, ayah tu guru tu lah, beritahu bahawa ini bukan zaman mauna, ini zaman karamah. Ayah juga beritahu semasa dia naik menghadap Allah Ta'ala bertemu Maulana Alias sedang turun, lalu mereka berpelukan dan bersalaman. Tuan-tuan, di Kedah banyak, dia ni ada pengikut tuan di Kedah, dan dia dapat projek untuk mengelokkan orang yang ketagih dadah ni. Ghausul Azim Sultan Aulia hanya dibangkitkan 500 tahun sekali, kata dia. Tentang Ghaus ni maksudnya orang yang manusia minta pertolongan kepada dia. Perkataan Ghaus, sebab tu orang tarikat panggil Abdul Qadir Jalani itu Al-Ghaus. Kita tahu bahawasanya, saya dipahamkan cucu ke-18 Abdul Qadir Jalani ada di Kuala Lumpur, dan ramailah orang semua bakat datang sekarang ni untuk jumpa cucu abang. Cuma saya nak ceritalah, saya dapat cerita daripada orang yang tarikat jugalah. Guru saya kena bersanad, Profesor Dr. Irfan Kurdi UIA, dia cerita anak cucu cicit untuk Qadir Jalani ni. Qadir Jalani tu baguslah tuan-tuan. Kita tak petikai dia. Dia saleh, dia alim, tapi masalahnya ialah benda yang dia tak kata orang kata dia kata, benda yang dia tak buat orang kata dia buat, yang datang kemudian lebih lajak pada lajunya.
So dia seorang cucu dia yang keberapa duduk di Abdul Qadir Jalani ni tuan-tuan, di Iraq. Di Iraq ni banyak kubur Abdul Qadir Jalani. Dia tu seorang tapi kubur dia banyak. Pasal semua pakat mengaku kubur dia. Orang Pakistan ramai yang akan berikhtiar, yang jenis tarikat Qadariyah ni, kena pergi tawaf kubur Abdul Qadir Jalani dulu sebelum buat haji, dan minum sup Abdul Qadir Jalani dah disediakan di sana. Ya, Abdul Qadir Jalani dia bagus, tapi cucu dia kot tuan-tuan, biasalah cucu yang kau belah lah tu. Salah seorang cucu dia tu memang duduk di negeri Iraq ni, mangkuk lah sikit, jadi dia tak berapa apa. Kalut lah dia ni, kira bapak dia pun kira susah nak jagalah dia ni. Macam mana dia tak tahu nak jaga, bapak dia hantar dia pergi ke Pakistan. Duduk di Pakistan sana, bila orang tahu cucu dia kena jalan ni, semua pakat datang lah. Geng-geng tarikat salam, cium tangan, jangan kira lah. Dia sendiri tu, diri dia tu hantu lah. Bila orang lantik macam tu, baik lah, dia kira hadir. Dia jemaah tarikat pun dia tak tahu apa, dia dengar. Tapi dia orang Arab, ujung dia doa bahasa Arab. Geng-geng Pakistan tu nak faham tak faham sudut pasal kan. Dia, yang pentingnya bila dia mati, kubur dia emas. Dan dia tu tak ada apa-apa pun. Tapi kita mungkinlah dia taubat, tapi itu urusan dia dengan Allah Ta'ala lah. Tapi maksud dia tu tak ada apa. Tapi oleh kerana dia tu cucu, itulah sanjungan yang diberi. Pasal apa orang India panggil dia Ghaus? Kononnya orang kata Abdul Qadir Jalani ni, konon cerita, bukan Abdul Qadir, konon Abdul Qadir Al-Jilani ni, dia ni apabila dia duduk di negeri dia pada dahulu, ada wanita India yang dirogol, dia panggil ya Ghaus, panggil Abdul Qadir Jalani, panggil je macam tu. Abdul Qadir Jalani duduk dalam majlis dia, ambil selipar, ambil terompah, baling daripada Baghdad, kena kepala Hindu di India. Ceritanya geng-geng ni cerita je. Pakatlah panggil dia Ghaus. Kemudian panggil Ghaus ni, mereka, sebab tu mereka sama dengan Syiah. Kita akan tengok, kalau tuan-tuan pergi ke Iran, setelah kita pergi dah tu, kita kata tuan akan tengok, dia banyak tulis Ya Ali, Ya Husain. Sekurang dia tulis Ya Allah, Ya Ali Madad. Dia panggil Ali, tempat memohon pertolongan. Maka sebab tu dia disebut Ghaus. Tapi saya nak baca, ini yang dia panduk zikir ni. Ghausul Azim, Sultan Aulia, hanya dibangkitkan 500 tahun sekali. Mus juga diberitahu oleh murid ayah yang telah mengikutnya selama 33 tahun, bahawa apabila wakil Allah Ghausul Azim Sultan Aulia telah turun, semua amalan atau tarikat lain mansukh dan tabarak, tak boleh pakai lagi, hanya bersandar. Ibarat lampu tidur yang sudah putus power currentnya. Bahasa puitis betul. Hanya kekuatan yang ada padanya sekitar 40 watt, cukup untuk jaga diri saja. Saya baca sikit lagi tuan-tuan. Ayah beritahu amalan zikir, aurat, suluk dan tarikat yang ayah Mahmud suruh kita bawa. Sekarang sedang edar bulan ni. Voltage kekuatan kerohaniannya ialah 62 megawatt. Tuan-tuan, kalau tikam dia dengan power tu, nyala lampu tu 62, pecah cahaya tu kata. Bersesuaian dengan zaman kebangkitan, 1 juta watt, 1 kilowatt, 1 juta kilowatt, 1 megawatt, 62 megawatt, 62 juta kilowatt, sampailah watt semualah. Tapi tuan-tuan, boleh orang ikut ribu-ribu, pening. Kita dengar pun kita kata katun dah. Ayah hanya tinggal 3 tahun lagi untuk kita, hingga tahun 1430 Hijrah. Sebab masa latihan dan berdiam dengan Tuhan 40 tahun telah tamat. Lepas itu ayah kena train Imam Mahdi. Dia train Imam Mahdi selama 7 tahun kali pertama dan 7 tahun kali kedua. Semua maklumat ada di www.iman.net. Imam ini canggih Imam Mahdi. Tapi banyaklah cerita tuan-tuan. Allah kata Allah Ta'ala pelihara lagi tuan-tuan, janganlah ikut bodoh matera ni.